Okay, soalan pertama. Kenapa kau nak kerja sini? Semestinya duit. Jadi, kenapa kau resign tempat lama? Susah soalan ni. Hanya kerana duit. Jadi, apa yang membuatkan kau semangat untuk terus bekerja? Memandangkan barang dah naik, minyak pun dah naik, saya memerlukan duit. Jadi, untuk 5 tahun yang akan datang, kau nak jadi apa? Semesti nak banyak duit kan? Okay, kalau macam tu kau bagi aku sebab kenapa kau kena terima kau. Sebab saya kerja lebih keras. Asal kau kena kerja lebih keras? Sebab duit. Cuba kau bagi aku alasan yang lain selain daripada alasan yang tadi. Sebab rupiah, yen, USD, dolar. Apa yang membuatkan kau motivate selain daripada duit? Ada alasan yang lain ke? Munasabah juga. Siapa yang tak nak duit betul? Nampak bateri ni? Cuba jual untuk aku. Macam ni lah bang. Abang tukar bateri ni, high quality, high capacity, ada 3 bulan warranty. Macam abang nak? Tanya, anda boleh bermula bekerja minggu depan.